Manakah dalil sah jemaah dengan 4 orang dan sah dengan 12 orang? Hak 12 orang tu hak tempat Imam Syafi'i kita ambilnya ketika Nabi kita baca khutbah di Madinah, tengah-tengah duk baca khutbah, ada orang bawa dagangan, bawa barang perniagaan daripada Syam, daripada Suriah kelik ke Madinah palugong. Dong bila sapa barang je panggil. Supaya kita sini pergi ambil barang bakak wak klik sini lah. Nak belah tu gak. Perakak dulu ni nak belah oi, nak belah. Orang hak nanti nak beli pakat terbit lah. Lagu tu barang. Orang Madinah ni dia tak ada pak menega dia Syam, Suriah. Orang ahli menega je pergi ambil barang di Syam tu. Duk Madinah dengan Syam tu hampir 1000 batu. Mekah dengan Syam 1200 batu. Mana jauh dia pergi ambil barang. Ambil barang wak kelik. Bila sapa ke Madinah palugong. Dong kata barang sapa. Kebetulan hari tu kena Nabi duk baca khutbah. Barang sapanya palugong. Pakat terbit habis. Pakat orang duk nak sembahyang jemaah duk tunggu ni. Pakat pergi tempat menega. Kalau tak pergi habis barang. Barang mari jauh susah masa dulu kan. Kita lah ni pun susah barang siapa. Supaya kita pak buah siapa jual ikan tu lah. Tak terbit ke habis ikan. Tu baik pergi tinggal 12 orang. Hak duk dengar khutbah Nabi. Hak lain lagi tu baik habis. Tu baik pergi habis. Itulah kata sah jemaah dengan 12 orang. Tu baik tak habis tinggal 12 orang Nabi duk baca khutbah. Tu dalil kata Imam Syafi'i hak qaul qadim dia kena 12 orang. Hak kata 40 kerana siapa Sa'ad bin Zurarah awal-awal orang buat jemaah di Madinah tu dia semaya jemaah masjid jemaah tu dia semaya dengan 40 orang. Semaya dengan 40 orang. Tu kata dalil kata 40. Hak dalil 4 orang 5 orang tu hamba tak ingatlah dalil dia. Dia ambil di hadis mana ada hadis. Ada di dalam hadis. Ada. Cumanya Imam Suyuti bila dia tengok dalil tu dia kata itu tak jadi syarat. Kebetulannya orang keluar tinggal 12 orang. Nabi tak kata kalau tak ada 12 orang ni tak boleh jemaah, kau tak sah jemaah. Tak, ya kebetulan tinggal 12 orang. Kalau tinggal 8 orang boleh jadi juga. Kalau tubik tinggal 40 boleh jadi juga. Jadi hak tu tak boleh nak faham syarat. Tak jadi syarat dak. Supaya 40 tu juga. Imam Suyuti kata tengok 40 dia semaya kebetulan ada 40 dia semaya 40. Bukan kata kena syarat 40. Tu cara hak istinbat ulama lah.